Assalamualaikum guys. Apa kabar Anda? Hari ini saya nak review satu produk. Nampak full tak? Nampak full tak? Nampak full? Guys, hari ini gua nak tunjuk. Ho! Ho! Ini gala guys. Okey. Kita tunjuk ini guys. Kita buka dulu apa benda ni. Adakah alat kungfu? Adakah alat kungfu panda? Letak lantai nampak tak? Hah? Letak kat lantai nampak? Kena pegang macam ni. Okey. Okey, nampak kan? Turunkan. Okey guys. Di sini kita ada benda ni. Gergaji. Kita tengok gergaji dia. Ni guys bekas dia. Garden tool. Okey. Boleh goyang-goyang guys. Tajam. Tajam. Okey. Benda ni saya akan pasang dekat dia punya galah panjang guys. Kamera gua jatuh pula. Okey, saya akan buka galah panjang ni. Yang panjang ni panjang. Yang saya pilih ni panjang. Bukan aluminium. Kita boleh grip. Okey, boleh adjust. Kamera. Tengok berapa panjang dia boleh pergi. Terus boleh buat galah petik mangga guys. Kamera tunjuk. Ingat ni 10 meter kot. Panjang. Panjangnya. Kamera tunjuk atas, kamera tunjuk atas. Dah macam pancing guys. Jangan. Tunjuk atas kamera. Memang panjang guys. Lebih kurang macam 10 meter guys. Ujung ni pun sentuh guys. Tengok. Panjang dia guys. So, pokok mana yang kau nak potong? Okey, kita try dengan rendah dulu.
Okey, bila kita adjust tu kita boleh ikat dia. Dah adjust tu kita boleh ikat untuk dia ketat. Okey guys, okey saya perlukan panjang ni je. Dia memang panjang guys, tapi tak boleh guna maksimum lah guys. Nanti dia bengkok. Nanti dia melengkung. So, saya guna pertengahan aja. Dah macam boleh kait pokok kelapa sawit guys. Tengok ya, berkilat ya. Berkilat standard steel. 10 meter guys. Betul. So dekat sini, dekat bawah ni ada skru. Kita boleh ikat kat atas ni. Ni sebab aku kungfu dah tadi, cala-cala dah. So, kita boleh ikat kat sini. Memang dia bagi skru guys. Kamera nampak Okay, dekat sikit. Nampak ya, memang dia bagi skru ni. Kita boleh ikat je ni. So, kalau kat rumah korang kita nak trim, ke kamera zoom sana. Kita nak trim pokok ni. Pokok ni ada rumah kerangga guys. Aku belanja sikit rumah kerangga tu. Besar ya. Besar ya. So, kita nak potong sini. Kita potong lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pula. Dia kena ikat kuat-kuat guys ya. Kalau tak diikut. So, kita potong. Ui, kerangga jatuh lah. Sedih. Ambil kau. Itu dia. Memang susah nak patah. Tu nampak guys ya, aku dah potong tu. Cuma ni kenapa dia bergerak-bergerak ni? Gua pun tak tahu. Okey, potong lagi. Entah lagi. Guys. Pokok kerangga dah jatuh guys. Pokok kerangga dah jatuh guys. Kita biar dulu. Sekejap lagi. Ni ada satu lagi kat atas kau ni. Tu. Kita potong lagi bawah dia. Ini untuk korang kalau korang tak suka tinggi-tinggi kan, kau boleh potong So yang aku potong ni pokok beringin guys ya. Pokok beringin ni boleh menjadi besar macam pokok hutan. So ni nampak ni. Nampak ya rumah kerangga ya. So aku nak potong kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Rakam kamera, rakam. Okey.
Senang gak ya? So, kalau pokok yang tinggi-tinggi tu kau tak perlu panjat. Okay? Kau tak perlu panjat. Kau tak perlu panjat. Kau perlu atas je. Kau just pakai benda ni. Lepas tu kita potong dia. Sekurang-kurangnya kau boleh selamat daripada kerengga. Alah, kerengga je pun. Kerengga So, dekat atas ni kalau kau nampak ada 2 rumah kerengga. Tu akan aku potong satu persatu. Sas! 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 Kat atas tu ada satu batang yang boleh potong menggunakan ni. Okay. Kita try potong atas tu. Tengok Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So, okay. Ada rumah banyak ni. Jadi kita bertayung, kita bismillah dulu. Wow! Nampaknya badanku. Okay, nampak dah? Oh, kerengga. Tengok tu kerengga. Kau-kaunya. Kita bukan nak jual kerengga. Kita nak jual ni. Alat pencantas ni. Pencantas tanpa bayang. Bismillah. Yeah. Oh. Okay guys, benda ni sebenarnya untuk kita cantas ataupun trim pokok yang dah tinggi. Kita tak nak bagi dia tinggi sangat lah, kan? Kita nak jaga dia. Kita nak bagi dia rendang. Kita nak bagi dia rendang. So, kalau kita panjat, guna tangga pun boleh. Tapi bila ada benda ni, senang lah jaga. Tak payah nak guna tangga. Kita guna ni saja. Guna ni. Apa namanya ni? Oh, nampaknya kerengga banyak ya guys ya. So, saya kena alihkan perhatian kerengga ni. Mari! Ha! Dah! Kerengga banyak guys ya. Okay, tak apa. Kerengga bukan sebarang kerengga. Kerengga berasal dari bumi. Dia macam aluminium. Macam so saya nak potong ni bagi cantik. Ataupun bagi dia rendang lah. Jangan bagi dia tinggi-tinggi. Kerengga ni. Memang banyak kerengga So, saya nak potong sini. Ni. Yang tinggi ni.
Tapi yang tak dikerengga guys. Besar guys batang ni, bukan kecil guys. Tengok batang dia, besar tak? Korang kalau nak panjat ni, nampak batang besar je, bukan kecil ya. Ni pohon beringin guys ya. Batang ni dalam 1 inci. So 1 inci kau boleh potong selampit je menggunakan benda ni, menggunakan benda ni. Dan yang 1 inci, kamera fokus saya. Unduh. Jauh. Okey dah. Okey. Batang 1 inci saya boleh potong menggunakan benda ni. Tuan-tuan dan puan-puan nampak kerana saya potong tadi ya. Seolah-olah saya berada di atas dan saya potong zrak gitu. So nampaknya pokok ni pun dah semakin rendang dan berjaya menumpaskan 2 rumah kerengga. So korang kalau orang yang banyak kerengga tu, orang boleh tebang air guna ni. Ya. Maklumlah kalau tuan-tuan nak naik panjat pokok tak pandai panjat. Yang tak pandai panjat, saya pandai panjat. Tapi pokok bukan besar nak panjat, pokok kecil. Jadi kita memang perlu benda ni. Memang perlukan benda ni. Benda ni amat-amat diperlukan. 1 rumah dah tumbang. So saya tengok lagi mana yang perlu dipotong untuk merendangkan lagi pokok ni. Yang tinggal dahan-dahan kecil saja. Yang kecil-kecil ni kita boleh sekali rap aja. Tapi biarlah dia tunggu besar sikit. Okay guys. Bawah ni ada pisau tau. Atas ni pun ada pisau. So dia ada 2 pisau. Tengah ni gergaji, bawah pisau, atas pisau. So atas dan bawah, ada bawah boleh tolak ke atas dia putus. Yang atas tarik ke bawah dia putus. Itu macam kerengga pun banyak lah ya. Okay, saya buka pasal gergaji ni. Gergaji atas langit. So saya nak potong ni. Jangan lupa baca bismillah guys. So korang boleh potong. Itu korang punya suka lah. Bila kerengga tu dah tak ada, bila rumah kerengga tu dah tak ada, bolehlah kau panjat kan. Bolehlah kau panjat. Oh Tuhanku, Masya Allah. Okay, kerengga ni menyerang kita. Kerengga ni menyerang kita Jahanam. Berapa yang like ni? 3 orang, 2 orang je. Okay guys. Itu ya. Kerengga pula. Itu galahnya ya. Tadi pokoknya tinggi. So aku dah tebang pakai ni. Pakai gergaji yang ada kelah ni. So kau tengok lagi ya. Aku potong lagi. Tapi sebelum tu, kerengga memang banyak kat bawah ni. So aku kena potong yang ni dulu. Supaya dia cantik. Yang ni pun aku kena potong.
So yang atasnya aku pun kena potong. Oh, pokok ni pun dah jadi redah. Kerja-kerja apa? Kerja kau nak trim pokok memang jadi senang lah untuk pokok-pokok yang tinggi. So kau tak perlu panjat. Kau just potong daripada bawah aje. Kan? Kau potong daripada bawah aje untuk kau trim. Nampak tak tu belakang tu tinggi? Kamera boleh ikut. Saya nak potong yang tinggi belakang ni. Yang ini memang besar. So bawah ni bawah ni pun banyak kerengga. So daripada sini saja. Bismillah. Nampak besarnya? Ni memang sempoi guys. Dia dah jatuh, kita tarik je. Sas. Kalau puas cakap puas, kalau dah klik buy cakap buy. Cakap dan buy. Kok pun lagi kena gigit kerengga. Aduh. Okay. Dia yang kecil tu guys, dia kita tak boleh nak gergaji dia sebab apa tau? Sebab dia kecil. Kecil sangat bila kita gergaji. Yang kecil kau buat macam ni je. Settle macam kait kelapa sawit. Okay. Ni yang saya dah potong. Nampak? Kamera lagi 10 minit lagi. Sabar So, yang besar-besar so saya dah cantas. Mana lagi nak tebang Saya ingat nak tebang yang besar ni. Yang tengah ni. Kita bersihkan dulu. Kamera, boleh fokus tak yang tengah ni? Tengah ni dalam mungkin 4 inci Bismillah. Tu tengah ni saya nak potong. Harap-harap korang nampak tau aku potong ni. Kamera fokus. Zoom. Okay. 4 inci lebih kurang. So, nampak tak? Nampak tak kekuatan gergaji kita ni? Bagus guys. Okay. Yap. Di sana kita potong ni. Stop!
Okay guys. Mana yang nampak? Come on. Mana nampak? Mana nak nampak? Mana nak letak? Dia nampak. Sini boleh nampak. Nampak? Okay guys, itu dia tadi gergaji yang saya buat persembahan untuk anda. Sekarang pokok tu dah jadi macam tu korang nampak tak yang tengah-tengah tu aku potong? Tanpa panjat guys. Saya berada di bumi yang nyata. Saya gergaji je. Menggunakan gergaji yang ada di depan mata anda. Itu gergaji dia. Okay. Dekat beg kuning tu, dia ada pelbagai saiz galah yang kalau kau rasa pokok kau tu tinggi, kau beli yang pendek. Kalau kau rasa nak capai benda yang tinggi, kau beli yang panjang. Okay guys. 5 minit daripada sekarang, mungkin saya akan tutup live. Bateri pun dah panas. Okay pokok. Bila kau dah besar nanti kita jumpa lagi. Okay ni guys Ni je galah dia. So aku pendekkan. Kita buka ni. Buka ni. Kita boleh pendekkan. Zas. Kita untuk mereka yang tak pernah potong ataupun tak pernah lah. Tak pernah buat kerja kebun kan. Saya rasa korang kena berlatih dulu. Berlatih dulu untuk nak potong. Sebab saya tadi mula-mula pun mengelabah juga. Tapi sebenarnya simple saja. Sebenarnya bendanya simple saja. Kalau rumah korang ada pokok kelapa, pelepah-pelepah kelapa kan, boleh pun guys. So dia pisau kat depan ni. Okay. Pisau kat depan ni. Bawah ni pun ada pisau. Ni untuk tolak, ni untuk tarik. So kalau kau nak buat petik mangga pun boleh. Dia ada pisau kat sini. So nak cantas pun boleh. Okay guys. Saya tinggalkan sini untuk tatapan anda. Macam mana? Nampak tak guys? Nampak tak? Nampak Nampak gergaji, sini pisau. Memang cantik, memang cun. Okey, topi ni kau boleh tengok kat video aku kalau kau berminat dengan topi ni. Topi ni boleh buka. Sebab aku suka ala-ala Jumanji, aku klip sebelah sini. Dua-dua ada klip. Jangan risau. Untuk melindungi anda daripada cahaya matahari dan ketika anda membuat kerja-kerja kebun dan ketika anda mancing boleh pakai. So hari ni pastikan sebelum nak buat kerja tu keselamatan mesti ada. Kurang-kurang kita kena pakai glove kan, sebab bekerja dengan benda tajam dan melawan kerengga. Aduh hai. Kerengga jadi modal. Sini letak sini. Okey, cun-cun punya kat situ. Okey. Kita zoom sikit. Itu dia mata dia. Itu dia mata dia. Mata dia sangat-sangat tajam. Kalau dah pakai 10 kali ke 80 kali ke, kau boleh asah. Tak semestinya kau nak pakai galah ni. Kau boleh buka. Buka macam ni. Dia memang disediakan skru kat bawah ni. Dan skru ni pun boleh buka kalau kau tak suka. Kan? Biasa budak-budak yang kerjanya potong pokok, dia bawa benda ni, spare. Untuk apa? Kadang-kadang ada bila masa dia mesin tu kan, tersepit ke apa, dia guna ni. Ini tajam ni guys. Ni memang tajam ni. Memang padu.
tunjuk kan. Mana pokok yang tak ada kerengga ni? Semua ada kerengga.